Kalau korang nak betul-betul serius, kena cepat lah. Kalau tak, nak ambil masa pun tak apa kan, nak jalan. Itu ikut masing-masing lah. Ikut kemahiran dan kepakaran masing-masing. Tapi kalau nak cepat dah, ingat tak Aiden, last time bila dekat Forest Day, dia buat cepat je. Pergi, Aiden tak ada macam nak pakai SOP lama kan. Semua dah prepare dah, Aiden pun dah prepare dah, tahu macam mana. Dan macam, dah malam ni dah kena fikir. Daripada awal, daripada berenang macam mana, keluar berenang, lari macam mana, sampai ke basikal buat apa. So I need to teach my abang idea how to set up, prepare out, and how to prepare his things. Yes, that's very important. Yeah. Tapi again, kalau lambat sikit pun tak apa. Tapi kalau ada masa nak belajar malam ni sebab yalah kita nak cram semua sekarang pun tak kena sempat. Tapi kalau betul-betul nak serius masa, dia ada proses dia lah. Bila kita susun basikal tu pun ada proses dia macam mana. Helmet letak mana, air semua dah ada. So bila kita keluar daripada air, lari, sampai je basikal, dia cepat je, terus pakai kasut dia, stokit cepat je, bukan stokit je duduk cepat je, terus datang, pakai, ambil basikal, lari, terus lari. Delight. Long delight. So while swimming and suffering, I'll be like, long delight. Lepas tu kena tampang orang. Kita tak boleh. Tak. Sedap. Ini aku pun. Kemana? Mana dia punya Google? Nak tukar Google? Ayo, kosong. Nak pakai dan itu dan tiga. Ini dia punya. Oh. Aiden, Tembak tempoyak. ini dengan Melaka. Next. Ini abang pada semalam kan? Tanya dulu. Yes. Itu anak. Balik. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our international sunrise rifles at the Sarupara year 2026. We cannot share for today because later we will have a lot of categories that will be followed by sequence flag also. So now attention to all the parents, please get your kids ready, especially for the kids aquathlon category, which is we have total 3 age group. The first one is under 7 age group, age 8 to 9, age 8 to 9, and followed by 10 to 11 age group. So there will be participants in the kids aquathlon category. Please get all your kids ready inside our waiting area. And also remember to wear all the time for your timing sheet at your left angle. And before we proceed for the swim, please have to check all your equipment are ready, your swim cap,
your goggles all are ready with you. Itu orang lain. Dah kata bila Tukik dulu. So for today's race category include the kids category, which we will be flag off soon at 7 a.m. Followed by the super sprint category, we will be flag off at Ya, Didi pun join. 7 a.m. Ya, betul. The next one Ya, will cantik. be sprint distance, Olympic distance, and for today we have the most exciting part, which is we have the 113 triathlon category, which will also be flagged off at 8 o'clock later. So to all the athletes, please get yourself ready at the starting point here. As later 7 o'clock, we will flag off for the kids category. Letak je dalam. And attention to all the athletes, always remember when you proceed for your swim segment, always remember to swim anti-clockwise. Always remember to swim anti-clockwise. And for today, when you want to proceed for the swim, always remember red arch is swim in. Red arch, swim in. Come out is purple arch. So always remember, go in with red, come out with purple. So I repeat, always remember, come in, swim in with red arch and come out with purple arch. Swim in with red arch, come out with purple arch. Always remember for this. Paling kecil. So for the kids aquathlon category, they will need to swim for 50 meters. So swim in with red arch. Always remember they have to pass through the white color balloon. And always remember the white color balloon always at your left hand side. Always at your left hand side. And when you swim inside the sea, remember it's always anti-clockwise. Swim anti-clockwise. tak boleh dari sini pergi mana? Ping. Ping, sini Ping. Okay, start Ping berenang. Pergi mana? So for the kids category, what you need to do after when we flag off purple arch. Swim in with red arch, come out with purple arch. Always remember for this. So for the kids aquathlon category, they will need to swim for 50 meters. So swim in with red arch. Always remember they have to pass through the white color balloon. Always remember the white color balloon always at your left hand side. Always at your left hand side. And when you swim inside the sea, remember it's always anti-clockwise. Swim anti-clockwise. Ini bola Nampak putih, yang pelampung putih, pelampung. bola besar, bola. Bola putih tu jangan pergi jauh, putih tu je. So for the kids category, what you need to do after when we flag off, go in, swim in with red. Berdua. Sorry. Di atas sikit. Ada kat bahu. Dek, terbalik dek. Ada pegang ni sebelah. Okey. Tunjuk ni. Kejap Madam. Yes, good. Ara buat macam mana Ara? Tengok. Ya, betul. Eren, gigit Eren. Okey, awak tak buat sini. Cik tengok. Den, ambil nombor dulu. High five. Tak check timing dulu. Itu dah dia abang tu. Minum dulu. Adik mau banana kah? Adik mau Sini tak satu air boleh tak? Boleh ni. Ni, nak cawan ke? cawan boleh tak? Adik mau air? Nanti ambil. Ara? Ambil. Ara nak. Ara nak. Saya rasa saya injured dah. Okey, aku lari tu nampak tak kau? Ni Didi. Agak live. Hai, Assalamualaikum. Saya tak ada medal walaupun saya lari. Dia kata akak tak injured. Kalau injured kat situ. Ada. Yang ada 6 kali kat finishing line dan tu Tengok topi dah tahu dah berapa kali. Masuk ke yang ke-8 saya ulang balik. Nak ni dia circle.
Sekejap. Oh, betul penat. Cik tadi pun penat. Eden, power lah Eden. Ah. Eden go. Ambil gambar. Come on, Eden. Ha? Tak dapat medal. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Eden straight. Badan straight. Badan. Ha. 1, 2, 3. Oh, sorry. One more. Kamera. Adik. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3, 2, 2, 1. Hey. One more. Gambar lah. Live lah adik. Live. Adik tengok nombor. Korang nak tahu tak? Ara punya nombor ni nombor bilik kita orang. Sini sikit. 451. And Olympic distance, you can check out and Ambil gambar. by 10:30 a.m. Thank you. Ambil gambar mana Aidin? minum air. Oh. Sekejap. Gila lah. Jauh juga tadi. Macam tengah live kan? Jangan korang. Nak end live sekejap. Position area by 10:30 a.m. Thank you. Okay Aiden. Nama background sini. Background sini. Background sini. Gambar ni. Mana Aidin? Kalis. Ambil gambar. Apa nama pakai ni? Bukan, kau tak sini. Jangan buka. Dalam pingping nombor 3 lah. Power lah. 3 dia. Okey, kalau korang nak tahu pimping nombor 3. Eden nombor 8, abang nombor 9. Kat pingping nombor 3. Wow. Pink, nombor 3 eh? Tengok sikit medal. Inilah. Mana? Nombor 3. Muka belagak. Alive. Nombor 3. Nombor 3. Next space lah. Wey. Ambil gambar. Oh, gambar. Gambar. Sekejap. Background sana, background sini lah. Background sini akak. Background sini. Ya. Ambil gambar, pergi ambil gambar. Yeah, congratulations, you did. Nak ambil gambar diorang dulu boleh? Terus. Ni ada. Saya buat video. Buat video. 1. Jack, topi. Jack topi. Jangan nampak sangat penat. Jangan bagi aku penat. 1, 2, 3. Tak dapat ambil gambar. Cik. Okey. 1, 2, 3. Okey. Jaya, ada ni kamera. Sudah kamera. Weh. Ni. Masuk. Sekejap, dorang dulu. Adik. Dengar Abang Aidin juga. Mari. Ada nombor apa? Nombor 1 tapi di belakang. Cida happy lah. Kenapa happy? Tak, Cida baru first time mengaku pimpin anak dia. Nombor 1. Ara senyum sang. Nampak Ara gini. Ya. Ya. Boleh. Tu nombor. 1, 2, 3. Abang kembali. Macam tu. Ara, tunjuk medal Ara. Ara, tunjuk medal. Jap. Okey, ditarik. Lagi. Okey. 1, 2. 1, 2. Eden, pandang kamera. Okey. Okey, jap. Video. Adil. Okay, video lompat. Boleh lompat. Gampat kan? Ready, stand by. 1, 2, 3.
Oh. Aduh. Untuk swim yang ni. Untuk four relay. Bebas. Lah ada orang ni. Dini ambil Dini. Ya Allah. Ya Allah comelnya. Itulah ambil ni. Tak apa lah. Biarkan je lah. Tolong ni. Ya, sebab Sini lah. Mari. tak sebab pun masalah. Ni kan? Apa ganti? Ganti lagi tak? Jangan. Oh, ni ranking. Oh, okay. Thank you. Dia tak apa dari aku. Orang dapat nombor 1 guys. Aku tak tahu kenapa. Wow, tapi tak tahu. Ya Allah, siapa yang beli ni? Nak cakap thank you. Nak cakap thank you siapa? Ni timbas ni. Tadi dua dia. Lambat sikit sampai tadi. Nombor 1 ni. Okay, Bella dapat nombor 1 dengan tim. Congrats Bella. Apa meal dulu lah. Start dengan meal. Nombor 1. Ambil gambar depan tu. Dekat depan sana tak? Dekat finishing line. Itulah. Bella dengan tim dapat nombor 1. Anu sangat. Ara pun dapat juga. Ara berdua. 3. Ada ramai. Ada nombor 8. Mereka yang budak-budak ni besar-besar. Lelaki dia kecil lagi. Apa ni training orang semua besar. Kak Siti, thank you. Kak Siti, thank you.